Dalam satu kuliah maghrib, seorang ustaz terkenal menyatakan beliau telah bermimpi 3 kali melihat Allah. Itu orang panggil lelong agama. Orang tanya Aisyah radhiyallahu anha, ya ummul mu'minin, hal ra'a Rasulullah rabbahu hari Isra, hari Mi'raj, masa Mi'raj. Orang tanya, wahai ummul mu'minin, adakah Rasulullah melihat Tuhannya? Kata Aisyah, wallahi laqad qaffa sya'ri bima qult, demi Allah terpacak bulu rema aku dengan soalan kau. Yang Aisyah kata, tak payah tanya soalan macam tu. Tu Rasulullah. Walaupun ada hadis Allah kata dia melihat cahaya, tapi artinya demikian salaf tak masuk campur lah benda-benda macam ni. Satu orang pada cerita nampak Tuhan. Oh, subhanallah. Musa pun tak dapat melihat Tuhannya di Bukit Tur Sina. Kalau dia jumpa Ayah Pen, saya tak tahu, mungkin.